Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Sekarang kamu sudah mengetahui apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, Aiman, Ustaz nak kamu ulang. Apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, silakan. Okey, bagus. Iaitu untuk mengetahui tata cara solat jenazah dengan betul. Okey, yang kedua, Wisam. Okey, nyatakan objektif yang kedua, iaitu untuk praktikal, untuk mengetahui cara praktikal solat jenazah dengan betul. Tetapi sebelum itu, kita lihat apa pengertian solat jenazah. Ada siapa tahu tak? Okey, boleh bangun, berdiri, nyatakan apa pengertian solat jenazah. Okey, Asrina, okey, apa pengertian solat jenazah? Okey, nyatakan. Okey, bagus. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang yang telah meninggal dunia. Hukum dia apa dia? Ada siapa yang tak tahu tak hukum dia apa dia? Ada siapa tahu hukum dia? Hukum dia fardu kifayah ke, fardu ain ke? Apa dia? Fardu kifayah. Okey, betul. Fardu kifayah ini mestilah dilakukan oleh sebahagian masyarakat. Kalau tak ada orang yang lakukan dalam kampung tersebut, masyarakat tersebut, maka seluruh masyarakat tersebut ataupun kampung tersebut berdosa. Okey. Seterusnya kita lihat cara melaksanakan. Cara melaksanakan ialah secara berjemaah. Sah juga dilakukan secara bersendirian, tetapi kebiasaannya kita lakukan secara berjemaah, secara ramai di masjid ataupun di rumah. Yang afdalnya di masjid. Okey, seterusnya, sebelum kita solat jenazah, kita kena tahu tata cara lafaz niat. Setiap daripada solat dia ada lafaz niat tersendiri. Okey, kalau bagi lelaki, solat jenazah ke atas lelaki, kita boleh baca sama-sama. Usolli, okey, ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman. Niat ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini empat takbir fardu kifayah mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Dan begitu juga ke atas jenazah perempuan. Okey, boleh rujuk tengok buku sat yang telah Ustaz sediakan. Boleh baca sama-sama anak-anak murid? Okey, baca sama-sama. Usalli ala hazihil. Okey, lagi kifayatan makmuman lillahi ta'ala. Okey, bagus. Ini Ustaz suka. Okey, tepuk untuk sendiri-sendiri. Okey, semua dapat baca, semua sudah tahu niat. Niat ini kita sebut melalui mulut, tetapi kita niatkan di dalam hati. Okey, seterusnya Ustaz ringkaskan. Okey, seterusnya kita lihat tata cara. Macam mana kita nak solat jenazah ni? Ada berapa rukuk? Iman, ada berapa rukuk? Tak ada. Okey, bagus. Tidak ada rukuk. Dia hanya tidak ada sujud, tidak ada rukuk. Cuma ada takbir sahaja. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Berdiri tegak bagi yang mampu. Berniat di dalam hati. Yang kedua, berniat di dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram. Dan yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, takbir. Yang ni takbir yang pertama. Mungkin Ustaz ringkaskan senang, mudah cerita je. Kamu tengok. Yang pertama, berdiri tegak. Kemudian ni kita angkat takbir yang pertama, Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbar. Apa yang kena buat? Baca Al-Fatihah. Okey, boleh? Baca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sampai habis. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Selawat ke atas Nabi Muhammad. Macam mana selawat ke atas Nabi Muhammad? Dia lagi bagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pendek. Kalau nak panjang sambung, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampailah kepada fil alamin innaka hamidum majid. Okey, bagus. Semua orang ingat kan? Semua orang tahu kan? Betul tak? Okey, bagus. Okey, seterusnya takbir yang keberapa? Takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga, angkat takbir Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, apa yang kita kena baca? Doa keampunan ke atas si mati. Akan tengok doa keampunannya. Doa ni macam mana? Kalau lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kamu tak ingat baca macam mana,
kamu tak ingat panjang lah ustaz, macam mana nak sebut? Kamu sebut saja Allahumma ighfir lahu, sudah mencukupi. Macam mana ulang sama-sama ustaz? Allahumma ighfir lahu. Okey, ulang 5 kali supaya kita ingat. Allahumma ighfir lahu. Lagi. 2, 3, 4, 5. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Kalau perempuan macam mana? Jenazah perempuan. Allahumma ighfir laha. Itu saja, tukar saja. Hu kepada ha kalau perempuan. Warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau nak pendek, Allahumma ighfir laha, cukup. Okey, seterusnya takbir yang keempat, Allahu akbar, berdoa ke atas jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu bagi lelaki. Kalau perempuan kamu tukar saja ajraha. Itu sudah cukup. Berdoa, lepas berdoa kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap tata cara solat jenazah. Senang ke susah? Senang. Okey, bagus, ini ustaz nak. Nanti kita akan buat praktikal solat jenazah. Kat tepi ustaz ni ada apa? Bagus, ada contoh jenazah. Ustaz akan bagi kafiat praktikal kerana kamu semua akan berdiri kat depan. Kamu akan buat cara-cara praktikal solat jenazah. Lelaki, perempuan. Kita akan tengok kejap lagi. Sama ada kamu boleh buat ataupun tidak. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok video sikit boleh? Kita tengok video sikit. Okey, seterusnya. Sekejap ya. Yang ni untuk solat jenazah lelaki. Kita tengok niat. Sebenarnya Musa aja tadi kan. Dia angkat takbir. Ini dibaca apa ni? Dia baca. Okey, dia baca Al-Fatihah, betul. Dia faham takbir yang pertama baca Al-Fatihah sebagaimana Ustaz ajar tadi. Okey, kita stop sini. Kamu dah tahu Al-Fatihah. Kita tengok video yang kedua, iaitu kalau solat jenazah perempuan pula. Macam mana? Okey, tak apa, kita pergi dulu. Belum habis lagi. Dia belum lagi yang kedua. Okey, terusnya saya ajukan sikit ya. Dia baca Al-Fatihah ni. Okey, dah habis tak? Dah habis tak? Untuk yang pertama. Takbir pertama, takbir kedua, tengok. Okey, Allahu Akbar. Baca apa? Selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi. Ini takbir ketiga. Allah maghfir lahu, sebab jenazah lelaki. Doa ke atas perempuan ke atas Nabi. Ini takbir yang keempat. Takbir keempat. Ini doa ke atas jenazah lelaki. Boleh atau tidak? Sangat senang. Kalau kamu ada kematian mak, ada kematian ayah, bolehlah kita sama-sama solat. Sudah tahu cara solat yang betul. Ini kafiat. Nanti sekejap lagi kamu akan buat praktikal dengan Ustaz. Ustaz akan betulkan mana kesalahan kamu. Ini perempuan pun sama. Kalau perempuan pun begitulah. Cuma tukarnya hu kepada ha. Itu sahaja. Okey, seterusnya kita tengok kepada tadi jadi praktikal lah tadi. Okey. Praktikal. Okey, kamu sudah tahu. Okey, sekarang kamu sudah tahu berkenaan dengan tata cara solat jenazah. Okey, sekarang kita nak buat praktikal. Oleh dalam masa 5 minit Ustaz nak. Okey, pelajar lelaki datang ke depan. Okey, datang ke depan, buat soft ada ke depan ni. Okey, buat soft ke depan ni. Okey. Okey, memandang ke sini. Okey, memandang ke sini. Okey, memandang ke belakang. Memandang ke belakang. Okey, sekarang okey, Ustaz nak imam. Imam berada di mana? Okey, yang ni kepala, yang ni kaki. Okey, kiblatnya ke depan. Okey, sekarang tunjukkan Ustaz, imam berada di mana? Okey, bagus. Imam berada di bahagian ke setentang dengan kepala dan tangan sebelah kiri mestilah
berada di kepala. Kalau kanan dia jadi salah. Kalau kamu ada di sini salah. Dia kena tangan sebelah kiri. Bahu sebelah kiri senetang dengan kepala jenazah. Bagi jenazah lelaki. Kalau perempuan dekat mana? Kalau perempuan berada di pinggang, senetang dengan pinggang. Ini pinggang. Senetang dengan pinggang. Okey, sekarang Ustaz nak kamu lakukan solat jenazah praktikal. Okey, sama-sama angkat takbir. Okay, Imam angkat takbir dahulu. Okey, angkat takbir. Okey, bagus. Okey, takbir pertama baca apa? Baca. Okey, baca Al-Fatihah. Okey, baca Al-Fatihah. Okey. Okey, bagus. Sudah Al-Fatihah. Okey, yang kedua. Takbir yang kedua. Okey, takbir kedua. Okey, bagus. Takbir Allah, selawat kata sami Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey, takbir yang ketiga baca apa? Okey, pelajar perempuan, tolong tengok. Sekejap hari kamu nak buat praktikal, jangan main kat belakang. Okey. Okey, bagus. Takbir yang keempat. Okey, bagus. Takbir yang keempat, doa ke atas si mati, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz nak bagi penjelasan sikit. Jadi kamu sudah nampak praktikal. Kamu tengok apa kesalahan yang dilakukan oleh kawan kamu. Okey, pelajar perempuan boleh terangkan. Okey, bangun seorang ke ataupun orang boleh bangun, nyatakan kesalahan yang telah kawan kamu lakukan tadi. Okey, apa dia? Okey, dia tidak berdiri tegak, kena berdiri tegak. Kemudiannya kena rapatkan saf. Okey, bagus, kena rapatkan saf. Lepas tu jarak belakang tu kena rapat-rapat. Tak boleh ada ruang kosong dekat belakang. Okey, boleh? Sunat juga kita memanjangkan ke belakang, bukan memanjang ke tepi. Faham? Okey, pelajar perempuan. Okey, Ustaz nak kamu buat kejap lagi, boleh? Dan juga kalau biasa dalam tradisi budaya masyarakat kita di Malaysia, lepas sahaja bagi salam, apa imam akan buat? Siapa tahu tak? Imam akan tanya. Imam kata kalau ada sebelum, biasanya sebelum bukan selepas. Tapi ada juga masjid-masjid Ustaz tengok ada tanya selepas. Siapa yang ada hutang, sila datang ke depan, sila tuntut hutang tersebut. Minta kepada ahli waris. Biasa imam ataupun ahli waris yang akan tanya. Kalau ada hutang-hutang, datang ke depan. Kenapa? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa nak lunaskan dulu hutang. Keluarga si mati ni nak melunaskan hutang kepada si mati sebelum jenazah dikebumikan. Ada siapa tahu tak? Sebab apa? Sebab Nabi sebut sesiapa orang-orang yang berhutang ni, dia tidak akan lepas. Dia tidak akan lepas, roh dia tidak akan lepas, dia akan tersangkut di langit. Dia takkan, roh dia tidak akan sampai kepada Allah. Itulah sebab-sebabnya. Jadi kalau kamu berhutang, dan lansai-lansai kalau hutang kamu, selesai hutang. Sebab kita takut kalau kita mati dan meninggal dunia, maka takut-takut tidak ada orang tahu, maka kita susah nanti dekat akhirat, nanti di alam kubur kita susah nanti. Okay, wallahu alam, itu sahaja daripada Ustaz hari ini. Jazakallah.